So ini dia punya cafe. Dia macam jalan dia macam menakutkan. Tapi cantik tu lah. So hari ni hari yang ketiga kita orang dekat Ho Chi Minh. Semalam tak buat vlog sebab beli barang. So ni hari yang ketiga. Kat Ho Chi Minh ni semua kita jalan-jalan kaki je. Tak ada naik Grab ke apa, sebab semua dekat. Dia ibaratkan macam dekat pavilion. So kita melintas jalan. Kita nak pergi mana Kak? Kita nak pergi Taka Plaza. Okay, so kita melintas jalan dulu. Kat sebab sini Taka Plaza memang murah. Daripada kau pergi Benteng daripada kau pergi apa? Taka Plaza tu murah. So dekat sini kau nak melintas, dia kena jalan tu kena hati-hati sebab orang sini nice. Sebab orang sini bawa motor dan kereta sangat bahaya tau. So korang kena tengok ke kanan. Ada ke tak boleh nak buat tiket. Tapi tak tahu lah KFC dia ni boleh makan ke tak. Oh, patut I limau kat sini korang kena try. You guys must to short. You guys mesti hang cakap. Damn. Ini kawasan-kawasan Ho Chi Minh. Jangan speaker yang lalu lah. Ada itu. Alamak, tak ada kasut adik. Sekejap Kak. Hari ni kita nak pergi Taka Plaza shopping sebelum kita bergerak ke dalam naik sleeper bus. Menggoyang adik. Inilah dia, the new market. Ini gambaran dia, the new market. Memang murah gila daripada kau pergi Benteng tu. So kau beli kat sini memang murah. Jadi so far dia punya suhu sebiji macam kat Malaysia. Kak Eva sentiasa dengan kipas. Sebiji macam kat Malaysia, tak banyak beria bawa baju-baju panas. Kita dah masuk. Disebabkan kat sini ada kedai yang tak boleh record, kita akan buat video apa Kak? Montage video montage. So ada yang setengah kedai tak boleh record. Malam ni nak pergi dalat, kita kena naik sleeper bus. So pakai hoodies je sebab barang semua dah beli semalam. So hari ni kita jalan je balik. Takut rindu Vietnam nanti. Banyak jalan-jalan je kat sini. Jalan kaki. Tak pernah lagi 7km kita berjalan. So kat Vietnam 7km, 8km kita orang jalan tanpa menggunakan kenderaan. So I miss to naik kenderaan right now. Semua boleh lepas barang. Bodoh lah dia ni. Apa masih ada Family Mart. So right now kita nampak Family Mart, KFC, McDonald.
Apa lagi yang ada kat Vietnam? Coffee bean. Itu semua ada. Tak Vietnam lah. Tapi Watson tak ada. Guardian ada. So semalam kita orang naik bus and tak sempat. Suasana dah habis dah? Ada kat dalam tu. Suasana tengok je. Nampak tu dia stop. Banyak masa aku record. Berbaloi tak bawa adik? Baloi. Jadi nampak dah ada pintas. Orang sini dia memang kena fokus bawa. Dia orang kena hormat. Ada Mak Saleh guys. Bunga. Tak tahulah hari Jumaat kenapa dia orang macam happening sikit. Ada sale, ada bunga. Ini ke bunga? Jumaat hari barakah kot. Sebab baju ni pun 100,000 je. 100,000 bersamaan berapa diorang tak tahulah. RM20 macam tu lah. Betul lah. Kalau sabarlah kau bercakap dulu. Kalau rasanya kalau macam dekat tempat lain Sentosa Plaza tu maybe dalam harga 300,000. Kenapa RM1 dek? Kamera? Okey lah. Ini memang betul last day kita kat Ho Chi Minh. Lepas tu kita nak pergi Dalat. So hari ni Ho Chi Minh sangat panas. Berpeluh-peluh. Tapi tak tahulah. Tapi by the way kan tadi kita orang tengah makan. Kat kedai makan tu diorang dia solat Jumaat juga tau. Diorang macam tutup. Diorang cakap maaf ya tutup sekejap. Sebab tukang masak pergi solat Jumaat. So dia macam terkejut. Wow, ada solat Jumaat rupanya kat Vietnam ni. Dia macam terkejut. So by the way pagi-pagi kalau korang ambil hotel yang dekat area Malaysia Street tu memang ada nasi. So korang boleh beli nasi kat situ. Tapi dia mahal lah, 20 lebih. Vietnam memang bersih lah. Lagi better. Lagi better lah daripada Malaysia. Dah bersih. Kencing. Kencing macam mana perasaan nak kencing? Sanggup tahan. Kat mana kita lalu hantu kan? Sambil tengok kawasan environment apa ni kawasan Vietnam. Kita naik Grab 40 minit untuk kali pertama ni di Vietnam. Ini suasana Vietnam. Orang sini what's going on. Tengok tu. Wow. Vietnam ni tak boleh cakap English weh. Abang Grab tak nak cakap dengan aku. Apa? Abang Grab tak nak cakap dengan Adi. So dia tak nak. Dia macam Nice. So tadi ada orang langgar kereta dia. Just cakap lah is it langgar? Dia so dia tak tahu sangat. Terbenci sangat sebab belakang. Oh my god, motor dia stop. Oh no. Okay, Tak pakai helmet kan? driver dia steady. Tengok lah dia macam mana. Tengok. Dia Kim. korang tengok ni. Dia macam masuk-masuk. Tengok. Oh my god. No. Oh no. Kim tu. So this Bentan. So ni laluan yang seterusnya. Korang tengok dia punya Tapi diorang tu traffic light dia macam mana. Malam dah gelap kan? Memang teruk weh. So kalau nak melintas tu kena kita kiri kanan. Nampak ni? Ya Allah Tuhanku.
Okey. Orang sebelah dia pun nak tengok. Oh, jadi lepas ni. Cakap sikit. Dia jangan buat peace. Dia tengok aku. Abang Greg tu tengok. So kita dah sampai Cafe Viral kat Tasik. Kena beratur tak macam KL juga kena beratur sebab kedai ni viral. Oh, cantik gila. Dia air raspberry. Sepanjang saya ada dekat Vietnam, saya minum raspberry je. Sedap. Ya, muka. To the moon in the sky. Diamond in the sky. Smile so cute you can't deny. Might be I'm on a classic queen. Together shining instead it dreams of. Diamond in the sky. Smile so cute you can't deny. Might be I'm on a classic queen. Together shining instead it dreams of. Nama panjang Nurul Hayzera, but everyone calls me Zira Love. Happy go lucky even when it rains. Laugh it out, forget the pain. So suka budak, suka main. Life in colors, no plane. Gila manja, glow dari hati. Confidence on, always ready. Diamond in the sky. Smile so cute you can't deny. Might be I'm on a classic queen. Together shining aesthetic glimpse of. Diamond in the sky. Smile so cute you can't deny. Might be I'm on a classic queen. Together shining aesthetic glimpse of. Together shining aesthetic glimpse of. So ini dia punya cafe. Dia macam jalan dia macam menakutkan. Itu cantik tu lah. Korang kena pergi tau. Nampak? It's my dream, Mas. It's my dream, Mas. Wah. Sekarang pukul 5.40. Tapi kalau kat Vietnam, dia dah gelap sikit. Dia macam ibarat pukul 7 dah. So tengok ni. Wow. Wow. So hari ni hari ketiga kita orang stay makan pho yang sama dekat kedai yang sama. Untuk hari yang ketiga and last day kita orang kat Vietnam. Saya tunjuk. Orang kalau datang Vietnam boleh makan kat sini. Pho halal rahim. Dia memang sedap gila tau. Hello. 3 hari tau kita orang datang sini, kita orang makan sini je. Banyak. Zigzags to the moon, smile so bright, full of fun joy. Anak bongsu, manja tone, magdia muna, glamour clan. Nama panjang Nurul Hayzera,